Hantu. Okay guys, aku dah sampai ada satu spot lagi dekat Ipoh yang agak menarik. Hampa wajib mai sini. Hampa tengok ni kat depan aku ni. Bah dia terbalik guys. Upside down world dekat Ipoh. Hampa Google dekat dalam apa map tu, upside down world Ipoh ada kat sini. Jom kita masuk tengok. Tiket harga berapa duit? IC. Saya India juga mari, ada IC ke? Mana IC bang? Cek tengok. Kan ada ibu IC bang? Bagi dah. Okey. Berapa ringgit semua? Oh ni untuk adult RM16. Kanak-kanak RM10. Itu international punya orang RM26. Kanak-kanak RM18. Untuk kan raya Malaysia RM18. Okay, boleh nampak tu dah. Ni dia punya price dan tiket. Ni kena tunjuk IC untuk lokalnya. Tempatan dewasa 16, kanak-kanak 10, untuk beragama pun 10. Beg tak keluar lah. Beg bawa lah. Simpanan lokal. Oh ada. Ambil beg. Lokal ha, simpanan lokal. Okey. Untuk beg muat. Muat ah. Ingat. Apa lagi yang barang? Tak muat lah. Satu seorang satu lah. Nah bang, abang ambil kunci. Ambil kunci. Ada nombor kat kunci kan? Nah abang punya beg. Okay guys, apa yang mana bawa beg boleh simpan kat lokal ni. Ada lokal cuma. Tak kena charge apa. Semua free. Okay, dah simpan beg kat sini. Jadi kita tunggu staff dia panggil. Mungkin dia akan ada arahan cara macam mana kita nak bergambar kan, semua kan. Dia akan guide kita lah masuk ke dalam ni. So kami kat sini dah bayar apa semua, dah simpan beg dalam lokal. Cuma kita tunggu giliran saja. Tunggu giliran. Semua terbalik kan. Okey, kita boleh masuk. Alam. Atas kali nampak mesin macam ni masuk dalam ada lagi banyak. Ambil gambar macam biasa, edit terus rotate je gambar itu adik. Oh. Macam ambil barang atau angkat barang, cuma tadi tu gaya je. Jadi mana? Semua bang tegak. Kita tak boleh ambil 05 tu. Dia tak boleh kan. Side down. Dapat edit dalam gambar dah tadi sayang. Okay guys, ini dekat upside down. Apa boleh ambil gambar, buat aksi macam-macam.
Lepas tu terbalik kan gambar tu. Sekejap lagi aku tunjuk dalam ni kejadian dia macam mana. Ni semua ni dia melekat dekat atas ni. Ni kira lantai dia lah. Cepat. Siapa dia pula ibu? Jadi je lah. Kita balikkan gambar tu. Tak nampak kaki pun. Agak-agak nak tengok. Tunjuk lah aku. Dia akan jadi terbalik macam tu guys. Saya dah siap semua gambar, aku akan post dalam video ni. Ni ada lagi. Best, nampak dia. Okay, ni siapa-siapa pagi atas tengah ni kot boleh naik kan? Adik, boleh tak? Dia berani tak? Kuat. Mesti. Bebek kena ni. Adik jangan. Adik duduk dalam tu. Adik ya. Ni semua terbalik. Dia duduk di sini ya. Dunia terbalik. Berbaloi lah main sini. Nasib baik aircon ni tak terbalik. Aircon tu terbalik. Tengok jajan dah mah, gambar jajan dah. Gambar adik. Macam mana? Mana? Ni okey, ni kedudukan kan. Dia balik tu. Ya. Dah terbalik tu. Betul tak elok. Ni ibu. Ibu kena duduk dalam ni nak buka peti air kan? Ibu cepat buka peti ais. Ambil telok ibu. So tangan tinggi lagi. Mana? Tengok. Tengok ibu buka nak ambil peti air. Ibu kena tengok sikit. Okey. Ibu nak basuh pinggan, basuh pinggan. Yang duduk mana? Mana ya? Mana? Ni buat ni kena cerita mesti orang pergi. Banyak kan kuda ni. Ni. Nampak santai-santai. Dekor dah sini. Ni ada apa nama pokok kaktus. Okey. Dia ada mana? Lantai. Cuma makan ni. Ni lantai ni. Okey guys. Tandah pun ada. Ni apa? Toilet. Toilet. Sama suka. Jom. Sekejap lagi aku tunjuk kejadian ada kat toilet ni. Macam-macam gaya. Superman pun ada. Wipau pun ada. Jom. Okay guys, jom mari turun. Turun. Okay guys, highly recommended lah abang main sini. Tiket pun murah untuk warga negara, baru RM16. Banyak tempat apa boleh ambil gambar dalam ni, macam-macam aksi apa boleh buat. Terima kasih kepada yang menonton. Siapa yang main pun jangan lupa singgah Upside Down World Ipoh. Murah dan banyak dia punya tempat lah untuk apa beraksi. Hantu. Adik tangan adik. Cepat adik. Adik jatuh. Ni adik. Tangan. Adik. Dah munyi bawah tepi tu. Okay guys, ni slipper yang aku bawa tu. Aku tak bawa balik. Kita sedekah ya dekat Masjid Negeri.
Dekat Ipoh. Dia ambil semua dia. Dia pegang lah. Dia ambil semua slipper tu. Kita pergi letak dekat ni, dekat apa nama, tandas. Sedekah kat masjid, bagi orang boleh pakai. Dekat masjid tu, kat bilik air. Ada susun kat sini ya. Ada susun ni. Susun elok. Susun kat ni. Orang masuk kat tu. Jom. Boleh guna untuk kegunaan orang ramai kat Masjid Negeri Ipoh. Masjid ni nama apa? Sultan Idris Shah kan? Masjid Negeri Ipoh. Okay guys, semoga dengan apa yang aku sedekah ni dapat menjadikan anak aku anak yang soleh, anak yang taat dan dengar cakap ibu bapa, cakap Nabi dan subhanallah subhanahu wa ta'ala, dan jadi anak yang berguna untuk agama bangsa dan negara, dan juga jadi anak yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Dan semoga Allah berikan kami kesihatan yang baik dan sembuhkan aku daripada penyakit jantung, dan beri juga kesihatan yang baik kepada semua ahli keluarga aku. Jadikan keluarga aku keluarga yang dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it, 'cause paradise is where